Daus tak rindu As sangat rindu. Aku rindu As lagi gila nak mampus. Aku tak pernah tahu kasar dengan Asla. Boy. Awas kau nanti bobo. Engkau ada dua konten engkau ni, kenapa kau kasar ni? Awas kau. Aku tepuk dahi kau nanti. Semua yang semua yang cukup lah, makan daging juga, makan baik gitulah. Siapa sebelah Bang Daus tu? Ni. Sebelah ni. Kau siapa? Dia ni. Mana sudah sih? Betul bulan depan kalau dia turun pejam mata Macam tak nampak. Cuma betul kau mau dia. Okey dah. Aku lepak dengan manager aku ni, Ni. Sorry. Kejap bagi aku minum air juga. Ni manager aku. Minum air juga. Ni yang manager aku. Lepas tu yang ni manager juga. Yang seorang lagi ni pun manager. Ni tukang pakai baju. Ni seluar yang tu tali pinggang. Dari tadi tanya tangan tu kenapa? Tangan ni. Balik-balik dia Chicken, bertanya. thank you. IP apa ni dah seterangnya? 12 Pro Max. Senang je kau gula-gula dengan orang. Thank you Chicken. Aku tak reda, aku nak kau Au. Mengarus. Ini apa dia? Kau panggil? Ni apa? Dia Crab. Apa kau bilang? bukan ni dia punya nama makanan ni. Spring roll Vietnamese roll. Bagi yang tak makan sayur, selalunya orang akan tarik. Macam mana tarik dia? Oh, tu Allah. Astagfirullahaladzim. Oh, Allah. Vietnamese roll, betul? Makan sayur tu sedap juga. Sedap, cuba try. Aduh. Dalam tu sayur ke tu? Tak apa, try je. Muka bakal bang. Try, sedap. Tak nak. Kau makan? Makan lebih. Jangan menolak rezeki tu, makanan tu. Aku pun dah shaking lah makan. Makan. Kejap bah. Bukan kau mati kalau makan sayur. Awas tengok sini apa? Chicken, I perasan you tau dekat live ni tadi. Ikmal menjual-jual. Boy, you bukan main Bobby. Sorry, tak boleh. Tak. Terima kasih tuan korang. Semoga murah rezeki. IP 12 Pro Max begini pula tak? Sebenarnya ni 16 Pro Max. Biasa je. Terus kenapa panas ke? Tak, aku memang selalu video. Saya selalu dos. Thank you Bobby. Bobby bukan tengah live ke sekarang? Nampak je tadi tapi CCTV. Malu nak masuk, tak bagi apa-apa. Cepat sembuh, amin. Terima kasih. Dua lagi. Oi, penuh dah aku. Cheese kan? Tak, itu pulut. Pulut. Dah cukup. Jom makan semua. Terima kasih Chicken. Chicken Singapore Chicken orang Singapore ke? Bila launch perfume? Tanggal 11. Aku baru balik Macau ya ke? Astaga, hai. Cenonet, thank you babe. Tangan dah okey ke? Oh, halah. Awas cari orang Singapura ke? Tak adalah, tak saja tanya. Cenonet, thank you. Saja tanya. Kalau dekat KL Mel lah, jom keluar.
Thank you, Beb. Jom kita keluar pergi ni. Sama-sama. Terima kasih banyak. Semoga murah rezeki semua. Sehat selalu. Kau makan kat sana tadi, ya ke? Macam dah kurang bengkak dah. Kurang bengkak. Cuma itulah. Good night. Sweet dream, Beb. Kak Nabila. Letak tu sausage bang. Nakkah? Maukah? Di sausage sudah dipotong-potong, Beb. Thank you Pancikat. Geng, korang Pancikat. Ini sausage sudah dipotong-potong. Bukan aku yang beli, ada orang yang beli. Aku tak terlalu makan sausage. Kecuali macam nugget makan. Sausage ni makan je. Cuma sikit-sikit. Enak. Ya, tepi ni up. Comelnya sausage tu daus, kakak aku. Comelkan dia lah. Bila di mana? Di Sabah? Umur berapa? Tanggal 10. Umur berapa? Asyik lah. Aku dah tahu dah. Kalau korang nak, pause dulu. Pause? Memang habis. Kalau pause aku beritahu umur dia. Daus, ya. Daus dapat masuk airport tak jadi insya-Allah kalau ada rezeki. Doakannya. Tapi balik kamu perasan kah? Semenjak AI Team batch 3 masuk, Asus balik disebut. Faham tak? Daripada first content AI Team batch 3 masuk, Asus disebut. Apa lagi? Lepas tu adalah lagi Asus. Tiba-tiba kemarin malam tiba-tiba disebut lagi Asus kan, faham tak? InsyaAllah ada rezeki, InsyaAllah. Ya no, dia minum Fanta merah ni ha. Bibi merah. Si Ira mandi kecaman. No. Daus tengok depan. Si Ira mandi kecaman. No, korang begini korang. Daus Delisha, begini korang saja. Ini bukan aku mau sok-sok lah, cuma bagi tahu. Kalau ada benda, kalau korang nampak orang tengah sibuk mengecam, janganlah korang ikut-ikut juga. Dosa kita buat jahat dengan orang kan, ataupun cakap tak baik ke dengan kita berdosa dengan orang, kita kena minta maaf dengan dia weh. Karena bila apa ni? Tak tahu. Ketam berjalan. Donat. Ketam donat. Oh, ya ke? Terima kasih Beb. Beb, terima kasih Nabila. Begini Beb, kalau ada orang buat komen kecam-kecam, apalah ikut sekali. Ya. Kesian juga dia Beb. Aku harap kamu semua followers-followersku apa semua, siapa-siapalah yang kenal aku tak suka tu yang kita confirmkan aku Beb. Aku tak suka kontroversi tu. Kita buat hal kita je. Kita nampak. Tapi janganlah tinggalkan benda-benda yang buruk-buruk, okey? Kesian juga Beb. Hari ini mungkin Ira yang kena kecam. Tak tahu esok-esok atau hari kita pula yang kena. Itulah. Kau ingat ya. Daus rindu siapa? Semua AI Team aku rindu. Rindu kamu. Tapi hari-hari aku rindu kamu lah. Sebab kamu kan yang selalu teman aku kalau aku sendiri. Ini kalau orang tiada nanti ni, aku live sendiri, kamu yang teman aku. Mana ada satu orang ni. Ada satu ni balik sudah dengan anunya. Satu ni balik penilai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita pun rindu Daus. Terima kasih. Daus sedap tu. Sedap kan? Dekat sini memang sedap. Betul sini. Dia ikut orang juga. Kalau orang tu memang sedap. Orang sebelah sihat ke? Ni Alhamdulillah, makin sihat. Berjalan darah baik. Semuanya sihat belaka lah. Abang Mulit, dia masih suka Asla ke? Tak, InsyaAllah. Kau cakap apa? Susah mau cakap Beb, mau jaga hati Asboy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
InsyaAllah. Semoga diserap. Ha? Dapat kecil kan sudah dah. Kau? Kan, kau memang kecil weh. Aku besar, tapi kau besar lah. Tinggi. Kau tinggi. Dah tahu jawapan. Dah uslik ya. Hai. Asbai sap. Ya, aku kalau boleh beb, jangan risau beb. Jarang kamu nampak partnership yang support partnership lain kan? Untuk Asus kita akan support semua. Kita akan support semua partnership. Okay, sokonglah semua partnership yang ada ya. Dah kurang bengkak ke dos? Dah kurang dah. Dah kurang bengkak dah. Cuma lebam-lebam tu masih ada beb. No. Sorry nampak bengkak. Nampak. Aku rasa urat ni. Aku rasa urat weh. Kat mana tu? Dekat Wan Suraya. Ya. Wan Suraya. Kita mau jawab Wana Suraya. Wan Suraya no. Lepas ni kita orang nak pergi mana? Terak. Kita orang nak pergi Kelantan esok. Boleh tak? Kau nak buka. Dulu kan ada satu orang yang selalu buka minuman begitu, si Ilyas nama dia. Lah. Sekarang tukar. Lah. Ilyas ada dalam lagi. Comel lah botak. Dia botak, dia botak. Comel. Botak. Aku kat bawah apa? Ya. Sebelah daus pun manis. Ni. Dia memang manis weh. Bapak dia pelakon. Bapak aku security. Syukur tapi insyaAllah. Ada tu dia jadi ni apa kat bawah? Tu apa? Dia kan kontra. Kita kan Diam tengok je. Sebelah buat. Seorang jadi memang tak nak kalah dengan orang sikit. Pasal kau banyak email dia bro. Dia jenis tapi aku kalau benci orang aku mati batal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia jenis yang kau Handsome-nya sebelah. Ya. Jenis apa benih dia pula? Terbaka baik. Bakar dia pula macam mana? V, thank you V. Muka Arab. Dia ada kacukan Pakistan, Bugis, Bakawali. Ha? Bukan Bakawali tu bunga tu. Bakawali kan? Dia ada kacukan Pakistan, Bugis, apa lagi? Arab, Thailand, Pakistan, Zimbabwe semua. Terima kasih Dania, terima kasih. Brunei tak tahu lagi beb. Nanti ada event di Brunei baru pergi. Sudah berkawan dengan Ilyas kah? Siapa cakap? Okey je. Cuma sekarang ni aku keluar dengan orang-orang yang ni. Orang macam ni je aku. Macam ni, dia ni owner satu brand. Jadi kita orang akan collab insyaAllah nanti. Lepas dengan seorang lagi, founder ni lah. Ada founder brand dekat Malaysia. So, itulah kenapa boleh jadinya kita orang keluar sama-sama. Pelakon kan beliaunya dos. Alhamdulillah sihat. Waalaikumsalam sihat. Ya. Aku present dia.
sebab nama dia kena Ada dia ada di dalam. Ada I tengok ada. Ada Lia. Ada Lia ke dalam sini? Iya, iya. Apa tu komen luar tadi? Itu nampak gelap. Coba sini jap. Oh, ni jom. Baik. Ni bukan dekat kampung, kampung baru, Beb. Ni bukan kampung baru. Anda sedang diperhatikan Shen Mokhtar Official. Dia sampai bila kan? Baru mengomen. Suraya ke? Wan Suraya. Sampai bila kat KL? InsyaAllah sebulan lebih. Air tu tak diminum Tak. Aku rasa kita simpan dekat sini. Jauh sangat weh. Betul ni lapis bawah. Apa basah? Nak lapit. Tak payah betul. Aku basah. Basah. Nanti tak dengar suara. Kau tak tak kan? Okey kah? Dengar ke suara? Ya. Tes. Apa tangan dos? Ni tengok. Macam kenal tempat ni Ilyas Zulkifli. Ya, tempat kita selalu lepak weh. Cuma lain orang. Jangan dia balik kalau tak. Jangan dia tak balik. Apa tu? Jangan Tak dia balik tak balik akan- kalau tak ayahnya. Tak balik akan hadap ayahnya. Jangan dia tak balik. Kalau tak balik akan hadap ayahnya. Ya, dia balik. Allah. Mana boleh tak balik weh. Allah. Allahu akbar. Kita Oh, ada si Lia pula di dalam. Ha? Ada Lia. Lia. Alia. Dia balik bah. Abah. Kita orang dari ni tadi. Kau dah beritahu kau keluar. Kita orang pergi makan. Dia gelap. Siapa abang? Kita orang pergi makan. Lepas tu kita pergi makan lagi. Lepas. Berapa kali kan kita makan? 2 kali. Kan pergi makan. 3 kali kita makan hari Ini ketiga kali. Ini lah. Ketiga Pergi makan. Mak. Berapa live TikTok ni? Dah makan. Dah makan. Terus makan. Terus karaoke. Terus makan. Okey. Tadi kita orang pergi makan. Serang takkan botol. chemistry. Baju tak lah bah. Pergi makan, lepas tu pergi makan, lepas pergi makan. Tak ajak ke Suraya pun, melah sini. Anki kat mana? Aku okey je. Kalau soal-soal makan boleh je. Melah sini. Patut semanak Syed Muntah pelakon. Ya, no. Itu aku cakap. Kadang memang baka dia pelakon. Ayah, abah dia pelakon. Tak ke anak dia macam ni. Dia baka baik. Korang bisa apa ni? Dia start dah ngilu dia. Ya. Jessica, thank you. Share lah titi dia. Jadi siapa? Kau macam lain je korang ni minta titi dia. Korang ada something Korang nak try usah-usah dia ke? Okey je, tak ada masalah. Sebab bagi kita orang, selagi cincin belum bersarung, Ya. dia milik bersama. Cuma itulah, kalau you try boleh je. Sebab kita orang akan guna dukun. Kita orang banyak kenal lah kawan-kawan sepapat yang selalu pergi dukun. Boleh je kalau nak try. Banyak pula. Ha? Berisi nampak berisi ke aku? Ya, aku gemuk sebab nak double chin tak lama keluar. Daus aku jaga anak uncle elok. Daus daripada awal sampai akhir. Jangan risau uncle. Okey je, kita orang ramai, kita orang 4 orang. Nak cakap kan, nak paling besar nak cakap ke? Apa ni? Brother, kita brother lah. Biar. Tak apa uncle, saya jaga dia uncle. Jangan risau. Uncle, saya dah botak ni uncle. Takkan saya nakal uncle. Biasa orang botak ni tak nakal uncle. Jangan risau Tapi rambut lelaki sekejap tumbuh kan? Rambut lelaki sekejap tumbuh panjang. Dah berapa? Tak tahu. Tapi ramai orang cakap cepat panjang weh. Iya. Kalau perempuan mau tunggu setahun baru sampai sini.
Apa tak boy lah. Apa tak boy. Tapi kalau kau dengan orang kan masuk weh. Masuk. Dia macam Tapi kalau pen masuk, oh jauh beza. Jauh beza. Level lain lah. Dah level lain. aku lagi lah ha. Oh. Dah botak. Sebenarnya aku botak situ. Aus, ya. Dah rasa permanent ke? Okey, kalau macam tu aku tanya korang. Ayo. Kalau gitu aku tanya korang. Kamu rasa aku permanent ke? Kau rasa aku permanent ke? Apa? Itu cintamu? Dia punya cinta nomor 1. Iya. Cintanya. Confirm permanent. Amin. Amin. Oh ya ke? InsyaAllah. Kalau permanent aku mau hadiah daripada kamu boleh? Siapa? Boleh lah, gula-gula tuntung pun boleh je. Dia tahu siapa salahnya. Boleh? Gula-gula apa yang bagus? Bingkas saja. Gula-gula yang 1% tu. Kan? Banyak gula boleh bagi. Kalau permanent aku mau hadiah daripada kamu boleh? Sekarang dah berapa base lah ya itu? Dah menarik. Dah menarik perhatian. Dia punya orang-orang. Permanent paling atas insyaAllah. Masalah aku belum pergi beli baju no untuk award AI tu. Fitting pun belum. Entahlah macam mana. Tak tahu mana mau jahit baju. Korang tahu di mana nak jahit baju? Hai Aus, hai Una. Harzan korang rasa permanent? Semua permanent insyaAllah. Ilyas ikut tak? Tak. Dia dekat Penang. Yang ada yang haruskan am saja. Yang ada sekarang tak payah beli. Pergi cari sponsor je. Malu aku tak tahu nak macam mana nak approach orang untuk sponsor, faham tak? Dan aku jarang untuk minta sponsor orang. Kecuali orang tu yang willing untuk sponsor. Tapi kalau nak minta sponsor susah. Sewa baju di butik Farida, insyaAllah. The Moon. Lama ke Kak Keldas, insyaAllah sebulan lebih. Butik Kak Farida. Cuma sebenarnya aku nak buat konsep macam faham tak? Macam yang saya kan konsep hitam pakai ni. Okey, para sponsor sila hadir. No. Tanya kau ya designer. Ya betul. Tak apalah nanti tanya-tanya kawan. Okey, surat tangan penuh. Dah start rindu asla ke? Jawapan dia ada di ni, ada di konten terakhir Aslah. Macam mafia. Sedap gila dah. Aku sedap. Memang ada rasa. Memang sedap. Dia macam berpuas sikit. Aslah dah bahagia sama boy. Ya betul. Hai Daus, lalat pipi. Tangan Daus dah okey ke? Tak lagi, masih belum. Tadi tak ada. Tak ada apa, tak bisik apa pun. Bang Ical, jangan lupa makan ubat Dos. Baik, terima kasih. Okay, good luck Dos. Terima kasih. Dia lain-lain ni kan. Buat drama apa ni? Kenapa korang ni? Okay, good lah Daus. Daus boleh gocok-gocok. Drama apa?
Mesti aku tu mesti lupa. Mana Ilyas? Ilyas dekat Penang. Thank you Yas, very happy 100 kau masih iklan. Mana Ilyas? Jaga diri elok sana dia. Terima kasih, semoga cepat sembuh insyaAllah. Love dari Singapura, terima kasih Beb. Ahmad Nawawi, terima kasih bang. Bang Daus, Bang Sabu, ya betul. Daus, kalau buat konten mahal tak untuk dibayar? Ayah, abang. Berurusan dengan kami semua nanti. Boleh je bah, tak ada masalah. Tak ada masalah bah. Kalau kau bah. Okey Jack, kalau abah. Uncle, PM mana Uncle? PM mana Uncle? Abang Ical. Hai Daus, hai Secret. Sihat, alhamdulillah sihat. Tambahin sebelum dia. Bila datang Tawau, Daus, tak tahu lagi Beb. Belum ada kerja di sana. Bang Daus dekat mana? Dekat Wan Suraya, Kampung Baru. Kalau tengok Daus memang jadi tak tahan. Ya Allah, kenapa boleh? Hah? Ada je. Moderator. InsyaAllah. Saya cari shopping kan dia, shopping berhabis kan dia. Dengan dah okey ke? Belum lagi. Nak nampak ke tengah lengan tu? Ha. Menyala lenganku. Tapi tak bengkak sangat lah. Kalau lihat Daus, aku happy ya kan. Terima kasih. Dah sampai berisi dari selalu ya kah? Sampai kuat makan Beb. Daripada sebelah petang sampai ke malam kita orang makan 3 kali. 3 kedai lah. Kau kena kecil. Dah suruh dah bengkak dia. Tak kena balut dia ke tangan tak. Sebab aku nak bagi biasa dia gerak-gerak. Korang doakan terus Ini berkat doa-doa korang semua ni. Terima kasih yang doakan. Ya ke Secret Art. Thank you. Masih tak boleh gerak ke? Tangan boleh je gerak gini, jari-jari apa semua. Cuma kalau nak gerak bahagian siku macam ini susah sikit. Kenapa terus baru masuk injured time ni? Main bola dekat Brunei. Semoga cepat sembuh tangan Abang Daus. Terima kasih. Semoga cepat sembuh. Terima kasih. Daus tak rindu Asla, sangat rindu. Aku rindu Asla gila nak mampus. Aku sabar je nampak Bobo itu kasar-kasar dengan Asla. Kau tunggu Boboy. Dekat award AI nanti Boboy, aku akan segini dahi kau. Kadang-kadang tak jadi nanti. Aku tak pernah tahu kasar-kasar dengan Asla. Boboy. Awas kau nanti Boboy. Engkau ada 2 konten kau ni, kenapa kau kasar-kasar dengan dia? Awas kau. Aku tepuk dahi kau nanti. Semua selalu amin. Saya pun rindu Asus ya, terima kasih. Tapi korang support lah ya. Dengan siapapun Asla akan berpartner, support je orang semua. Boleh support semua partnership. Jangan kecam-kecam ya. Jelek Beb. Kita kalau kat nama kita, contoh nama kita, contoh Daus Bajo, lepas tu nama kita Daus Bajo, lepas tu kita ni komen-komen yang tak baik-baik. Nampak sangat kita ni macam tiada moral ya. Komen, kalau memang tak boleh, tak tahu nak komen apa, diam je. Nampak je. Suka tak suka, diam je. Ilyas, thank you. Ilyas Ros, terima kasih. Hairas Irfan. Ilyas nak bayar makanan, tak ada duit. Boleh tak nak minta paus daripada Ilyas nak bayar makanan? Tak cukup duit nak bayar makanan. Boleh tak Ilyas nak pinjam duit Ilyas 1 paus je? Suraya ke Dos? Ya.
Bersih Sabah kan? Bukan di Wan Suraya, di Kampung Baru. Okay. Asus comeback insyaAllah. Jangan nekan. Semak. Tak boleh invite Ilyas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak jumpa Asla kau. Tak boleh, aku tak boleh jumpa dia. Tu je boleh cakap, aku tak boleh jumpa dia. Mana janggut Bang Daus? Ada je, cuma ni I sembunyi. Tak nampak ini? Rindu Tom and Jerry. Tak adalah Tom Jerry. Daus betul ke mal tunang dengan Daus? Okey, so tangan belum. Terima kasih. Terima kasih Uncle Shin. Terima kasih Abah Shin. Terima kasih Ilyas. Okey Ilyas, alhamdulillah adalah bayar sausage ni. Terima kasih Ilyas. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Sorry weh. Aku bilang kau macam sedap di pijak. Macam makanan tadi je. Thank you Uncle. Salam kenal, I'm so hungry. Uncle. Apa? Uncle punya salam kenal, I'm so hungry. Apa nama Titi sebelah tu Daus? Bukalah TikTok dia. Bukan TikTok bagi nampak dia orang. Endak. Kau masuk live ku, lepas kau komen hi. Hai. Di sebelah rasa awetnya marah. Mana dia? Mana dia marah-marah? Ada dah komen? Dah, ada try lah. Ini lagu Naruh Besar. Ya. Bagi kata B Brother, ya. Yang ini BB, Blood Brother. Irfan terima kasih weh. Akhirnya tadi tu bayar sausage. Sekarang ni bayar kerabu Maggi. Ni nak bayar ni lagi. Satu lagi ya, last ya. Tinggal bayar ni lagi. Macam mana? Irfan, terima kasih tuan Irfan. Kirim salam mak ayah. Terima kasih banyak. Ada ke? Tadi boleh? Sekejap. Asal macam tak ada weh. Tak naik. sudah Asus on top. Thank you Irfan. Irfan jadi anu tau. Jadi orang baik-baik tau. Aku tahu kau baik. Terima kasih banyak. Semoga sehat-sehat mak bapak kau ya. Itu si Ben pula. Mana weh? Hai. Yang naik nama band je. Hai. Hai. Ben. Dia nama aku banyak. Kau ada komen ni? Saya doakan Asus comeback lagi Abi Alif. InsyaAllah. Main lari-lari. Comel je, terima kasih. Ada Kat mana tu? Dekat ni. Dekat tak ada weh. Tadi kan? Cepat tengok. Hai. ada. Ini ampnya. Ada. Hai. Ada sana tadi. Saya nak balik. Main hai aku tak boleh dah ni. Tu dia korang. Kalau nak follow ni, TikTok dia tu TikTok dia am. Saya dah kenyang. Sekejap sini, sekejap. Tu TikTok dia am. Kalau nak follow je lah. Nak try Irfan weh. Irfan, alhamdulillah. Terima kasih Irfan. Irfan, nanti kalau I pemenang, boleh tak I nak minta hadiah daripada awak? Saya tak nak minta lebih-lebih. Saya just nak minta awak doakan saya semoga jadi orang yang baik. Am. Hans. Kenal tak? Hai. Saya Sihat selalu. Terima kasih. Yes. Sampai tadi. Dah follow lama. Terima kasih. Saya penat. Perasaan dia. sayang tengah Gerak lu Papa Roger. Terima kasih Lias.
Hi from Brunei, hi. Dos punya lama Hans tunggu nak lepak, tahu-tahu dah lepak dengan Daus. Dia ajak kau lepak weh, tapi kau tak lepak dengan dia. Masing-masing sebelum ni busy. Doa untuk Daus berjaya selalu. Terima kasih, doakan untuk korang. Terima kasih banyak, selalu doakan. Thank you. Kadang-kadang sudah follow I di TikTok. Ya. Iya. Follow Ada abah ada komen. Daus satu nasihat uncle untuk berada dalam dunia hiburan. Ya, aku terima kasih. Daus satu nasihat uncle untuk berada dalam dunia hiburan. Jangan pernah lupa suluh-suluh kita baik. Terima kasih uncle. Betul? Betul, sebab orang suka kita, dari mana kita mula. Song. Sebab tu saya uncle, saya tak ni sangat dengan, kalau fikir boleh je nak kawan-kawan dengan ni orang ni. Cuma I rasa salah satu cara untuk I keep humble, untuk sentiasa rasa macam yalah, kita manusia sama je kan. Satu I okey je nak berkawan dengan siapa-siapa. Tapi tengok jugalah, select juga. Keep humble always ya. Awas teringin nak jumpa. Boleh je, InsyaAllah ada masa, ada rezeki. Semat tu Daus. Tak doanya lah semat. Tengok aku pakai tattoo Aku ada buat tattoo Satu table banyak ni. Irfan terima kasih doh. Siapa tu Irfan sebenarnya, Irfan? Irfan, kau tak nak tekan ni tekan left orange. Apa ni? Left orange. Jadi kau ada level di left aku di left aku beb. Jadi kau akan jadi fans Asus. Sekarang ni level paling tinggi berapa je? Terima kasih banyak uncle, thank you uncle. Aku rasa aku tak payah panggil uncle lah, panggil abah. Bah, terima kasih abah. Yang ni produk apa yang lebatkan jambang. Apa-apa bulu pun boleh lah. Janggut boleh. Kalau rambut, Semua benda berbulu. rambut boleh. Ya. Semua benda yang berbulu. Suraya bah. Asalkan Kalji. tempat tu ada bulu. Kalji, aku dah tunggu kau berapa lama Kalji. Bah, boleh abah nak abah? Dia jual dekat TikTok. Baru ni siapa? Putra Abdullah. Ada apa bulu? Boleh? Semua benda berbulu. Produk uncle Majestic Band, Majestic Pride. Oh wow. Boleh nanti nak try untuk ni. Kau try dekat kening. Kening apa sekali bulu semua try. Dapat. Kening ko, dah lebat ka. Pia. Tak ada lah. Tak lebat. Pia, terima kasih Pia. Tanya boleh? Boleh. Pia, terima kasih Pia. Pia datang tak nanti Word AI? Datanglah. I nak buat konten. I nak jumpa madu I. Terus wedding aku datang tau. I datang kalau you sendiri yang bagi I kad jemputan. Melalui WhatsApp pun tak apa. Tapi kalau you jumpa-jumpa dia, I tak nak datang. Sebab you tu madu I. Beb Uci. Okay Pia, aku akan datang. Aku akan nyanyi lagu. Tahu tak? Pelamiin anganku musnah. Sekilas ku teringat detik-detik yang lepas semacam ku bayangkan. Itu boleh tak Pia? Kalau korang nak tahu, tema aku jadi talent sementara di AIT Batch 1. Pia ni kita orang pernah lab sama-sama hari tu sebab aku dalam cubaan untuk merampas. Pas aku nyanyi lagu Sungguh Kau Tak Layak. Faham? Balas-balas Boleh je. Tak ada masalah Pia. Boleh je. I lagi suka no. Irfan, terima kasih Irfan. Irfan selalu masuk live aku Irfan. Kenapa macam baru perasan?
Mungkin selalu je masukkan, cuma tahulah komen macam mana. Pia, thank you Pia. Is hello-nya siapa? Oh ni, tahu tak Pian Mikael ni? Dia ni founder no. Dia founder salah satu brand kosmetik dekat Malaysia. Dia baik. Kadang-kadang kalau macam I tengah makan ke macam ni lah, makan macam ni, dia akan DM dia, bagi nombor akaun, bagi QR. Ni buat apa? Nak kongsi rezeki, bagi 600, 1000 begitu. Kan Pian Mikael. Cuba bagi tengok, bagi bukti dengan dia sekejap. DM je, nanti bagi QR. Siapa tu? Kan Pian Mikael Spedo. Dia dengar lagu healing weh. Apa TikToknya tadi dah bagi dah tadi TikToknya. Lepas ngomong tu pandang dia. Dia tatap mata aku, aku tatap mata dia lama je. Apa saya tak tahan aku pergi buang. Bang kau. Enggak. Dah harus menjudge Tak. Ada perkara lucu terjadi. Kamu pernahkah macam yang bertatap mata dengan stranger? Lepas tu stranger yang tatap mata kau tu dia tak nak hilangkan pandangan, dia tak nak bagi lari mata dia dengan mata kau. Jadi kau terpaksa nak cover dengan cara macam tersimpung mata. Tadi baru je aku begini no. Aku support. Lepas aku nak hembus. Lepas aku begini, aku tengok mata dia, dia tengok aku tengok dia. Lama lepas tu aku macam tak tahan, aku tak tahan nak ketawa. Aku yang aduh. OKL Irfan, terima kasih. Irfan siapa ba ni? Irfan tu level 22 saya kau. Wow. Congratulations. Terima kasih. Sorry Irfan, tak boleh nak tepuk tangan. Oh boleh? Boleh membantu. Thank you. Satu aku cakap, kau kenapa? Mau berpasir sudah? Kamu tahu tak aku bagi kau satu cerita. Benda bukan cerita lucu, cerita aku rasa macam keajaiban lah. Okay, aku selalu kalau macam kita lah biasa-biasa kita macam kita keluar makan, belanja family makan, belanja barang dapur apa semua. Dan benda ni kerap terjadi dengan aku. Lepas aku belanja family makan ke, belanja barang dapur apa semua, tak pun setiap bulan kan kita kena bagi ni mak ayah, adik-beradik. Lepas bagi tu je, kalau aku live mesti akan ada orang baik yang faham tak? Macam Irfan ni aku tak tahu yang dia selalu masuk. Aku tak tahu yang dia ada sebelum-sebelum dekat dalam live atau tidak. Ini first time baru aku notice dia. Mesti akan ada satu hamba tu yang akan bagi gift apa semua. Faham tak? Benda tu dia macam cash. Allah bayar cash. Begitu. Kita keluarkan duit kat spend time benda yang ni. Satu Allah berapa bayar kita macam. Betul. Ada spot dia bagi. Ya. Tu nak syukur alhamdulillah. Udah nak tanya dah buat konten dengan Mal kodok nak juga, cuma sebenarnya gini, Mal dia sangat busy dengan dia punya perniagaan lagi kan, dengan food fest apa semua. Dan aku adalah orang yang aku adalah manusia yang takut untuk susahkan orang. Takut nanti kalau aku chat Mal, boleh tak kita nak buat konten, nak masuk konten kau, boleh tak gini. Sebenarnya boleh je pun, tak ada masalah untuk tanya Mal gitu. Cuma kita faham situasi dia yang di mana dia nak buat ni, buat tu, buat ni kan. Takut nanti macam serabutkan kepala dia. Faham tak? Gitu je sebenarnya. Sebenarnya tak ada masalah pun untuk aku tanya diorang apa semua ni. Nak masuk konten diorang okey je, tak ada masalah. Cuma takut ni lah. Aku takut untuk menyusahkan orang, membebankan orang. Macam Pian, thank you Pian. Dah bila post konten sebenarnya. Konten aku ni sebenarnya ada 3 dah. Ada 3 dah. Yes, dapat pun dekat dia. Faham dah setia. Irfan, insyaAllah nanti Irfan. InsyaAllah ya. Thank you Irfan.
Bersinar muka abang sebelah tu sebab dia banyak kacukan beb. Pakistan, Arab, Bugis, banyaklah. Inilah jadi dia. 5 campuran. 5 campuran inilah jadi dia. Jadi kalau Allah, Irfan. Irfan ni siapa ya? Alif Irfan. Apa sikatan je? Lepas tu Irfan, aku tak boleh nak follow kau weh. Sebab dia gitu. Kalau kau nak follow dia, dia kena accept dulu. Nampak tak level Irfan tu macam mana? Aku boleh je follow kau, tapi kalau kau nak follow aku kena accept dulu. Tak. Tak apa, tak nak follow back. Tu aku dah follow tak boleh. Aku dah request dah. Sebab kau private kan? Sangat. Berdua je lepak tak berempat. Kau kenapa okey? Kau pening dah. Okey. Bye-bye. Pukul 2 lah. Tak apa. Settle tu okey je. Kalau macam tu pukul 4. Saya tim batch 1. Baik. Terima kasih Irfan. Saya tim batch 1. Oh. Saya support tim batch 1. Terima kasih. Thank you Irfan. Hello, Assalamualaikum. Ya. Mana kau? Puan Suraya. Kau sampai KL bila? Kemarin. Bukan kau dengan si adik Mana si adik? Lepak Suraya ke tu? Si adik dengan si abang. Oh, kat rumah dia? Oh. Kau shoot bila? Kau shoot bila? Esok. Kau gerak dengan apa? Apa? Kau gerak dengan apa? Aku dengan manager. Oh. Si adik sekali lah? Si adik sekali lah? Tak, sendiri je. Dengan manager 2 orang. Oh. Kau dah tidur ke? Dah tidur. Gerak. Baik. Good night, sweet dream. Sini. Lepak tak ajak. Assalamualaikum. Salam. Dah apa Panji? Janganlah. Seorang? Seorang. Esok Lepak pun tak. Itu turun titi Mana? Di mana? Saya mana-mana saya langgar. Siapa beritahu nak langgar mana? Boleh. Kawan. Oh, dekat sana sebelah. Mana dah? Seorang? Dia TikTok ke? Oh, live TikTok ke? Live TikTok. Apa? Oh, pernah bila ni? Siapa confirm dengan apa tu esok? Dia duduk belakang ni. Tangan dia okey ke? Tak. Ni? Kenapa boleh jadi gini? Orang terfikir tak? Kenapa boleh jadi macam ni? Dia dah berkuat. Ya, aku rasa bini urat-urat dekat kesimpul. Bengkak dah surut ke? Ada kan kalau urat berkut dia pembenin kan? Ya. Ada yang pembenin. Aduh, risau juga. Darah beku, terima kasih weh. Aduh, risau juga. Masih bengkak. Korang, okey, aku nak meluas sikit boleh ke? Esok shoot dengan siapa? Sendiri je. Memang macam tu kan? Ada siapa-siapa minyak dah sebaik. Korang begini.
itu toksin yang bengkak tu keluar, rawatan Cina pun akan jadi macam tu. Oh ya ke? Faham? Okay, korang nak tanya begini. Sebenarnya ada beberapa brand yang nak ambil aku sebagai duta dalam masa terdekat ni. Cuma yang menjadi masalah adalah aku insecure dengan diri aku sendiri, Beb. Sebab untuk jadi duta tu, aku kena sedih sebenarnya. Aku macam bercampur baur lah perasaan. Sebab aku kena shoot. Faham tak? Aku kena shoot. Aku kena gambar apa semua, kena photoshoot, kena buat video. Lepas tu kamu tahu kan aku kan jenis yang hyperactive, Beb. Lincah, ceria. Lepas tu aku terfikir dengan kondisi aku begini, tangan aku begini, lepas tu otak pula tu. Jadi macam, tapi tersentuh jugalah. Aku tersentuh dengan beberapa founder-founder di Malaysia ni yang cakap, aku cakap dengan diorang, tapi kak, tangan aku ni tak sihat sangat. Lepas tu sekarang ni tengah botak. Kalau nak photoshoot tu mungkin tak berapa cantik, mungkin gambar tak ni sangat. Dan saya cakap, tak apa Daus, orang tak nampak pun sakit kau. Orang tak ni, orang tak akan judge engkau. Daus ni jelek, no. So orang tahu itulah engkau. Faham tak? Aku tersentuh apabila founder tu cakap macam tu. Lepas tu dia cakap, tak Daus, kita orang nak ambil engkau sebagai duta sebab kita orang tahu cara kerja kau macam mana. Gitu je sebenarnya. Jadi soal yang sakit ini, lebam ini, botak ini tu tak ada masalah. Benda tu tidak akan menjamin suksesnya brand itu kalau kau jadi duta atau tidak. Itu benda tu yang memotivasikan diri aku sendiri. Dan sekarang ni I come back untuk more stronger before this. Saya come back kan. Cuma kan Beb, masalah dia kalau aku tengah panas kan, dalam keadaan panas tengah hari gitu, tangan ni pandai ngilu sendiri weh. Itu yang aku kawan terus Yusof. Ya insyaAllah. Aku uruskan baju Daus. Pakaikan baju semua aku uruskan. Dia yang urus. Nasib lah. Dah ada panjang, dah ada Daus. Ambil panjang. Nanti aku nak pakai siram ayah dia, siram abah. Biasanya ada orang uruskan. Tak adalah, korang percaya ke dia pakaikan kau seluar? Lambat lagi no. Kau biar aku tak ada malu nak pakai seluar boxer, lepas tu dia pakaikan seluar. Memang lambat lagi no. Masih tinggi lagi perasaan malu tu. Ya, tak adalah. Mau berlakon filem Brunei Daus? Boleh je. Boleh? Okey je. Aku pelik. Bukanlah pelik, cuma belum rezeki kot. Aku minat sangat berlakon, menyanyi. Cuma mungkin belum rezeki, belum ada offer. Muhammad Firdaus, ya. Go take the opportunity, Daus. Trust yourself. Yes, insyaAllah. Amin. Terima kasih. Sebenarnya salah satu kekuatan aku untuk terima kerja tu sebab aku tahu kamu macam mana. Sebab previous kerja-kerja aku sebelum ini macam dengan Sugar Boom, dengan apa lagi? Dengan Abang Anas, live dengan Abang Anas, dengan Kubremi. Semua total sale semua 100,000 ke atas. Faham tak? Benda tu yang aku rasa macam orang setiap aku apapun aku jual. Tapi kamu kena ingat satu benda. Tapi kamu kena ingat satu benda, Beb. Aku bukannya aku bukan influencer. Aku bukannya bilang orang yang menjual semua barang. Faham? Kalau ikutkan boleh, untunglah no Asrul. Aku boleh je pun jual banyak barang, ambil job ini, job itu. Tapi tak no, aku memilih sebab aku mau kamu trust. Aku tak boleh lah gara-gara aku dibayar semua benda promote aku cakap baik. Betul. Takut nanti sebab aku tahu yang membeli tu kamu. Nanti kalau kamu beli dan tidak sesuai dengan expectation kamu, tidak sesuai dengan apa yang aku cakap, nanti kamu akan blame aku. Dan disitulah start akan hilangnya trust kamu dengan aku. That's why aku sangat memilih untuk semua brand. Okay, itu. Aku kalau boleh, kalau benda tu baik, of course aku akan share dengan kamu. Nabi akan experience.
Sebab Daus akan beli. Ya. Tapi jujur lah cakap, siapa je tak nak duit kan dalam dunia ni? Everything, semua orang guna duit, no? Kalau kita cakap dibayar sekian ribu, mesti kita nak. Tapi kita fikir balik. Keep going Daus, sedikit collab besar tu sangat dia. Nanti akan collab dengan dia. Sab Daus ada beli lip serum Abana dengan foundation problem misal. Ya ke, terima kasih. Daus punya review jujur, that's why ramai orang suka dan percaya. Terima kasih. Daus tengok rambut nak. Kira cepat panjang ni kan, esok nak trim bagian tepi-tepi ni kan. Daus kami jam 2 subuh nak collab dengan Daus, boleh je, tak ada masalah. Cuma nak collab dengan aku, no, satu benda kena faham. Aku memang akan take time 2 minggu, paling kejap pun seminggu untuk aku try kau punya ni, try mana-mana produk gitu. Dan apabila aku rasa okey, ada kesan dia, then kita proceed. Daus nak collab dengan Daus datang Penang. Oh, Idin Shah, kau nak tahu tak satu cerita tentang brand engkau, tentang ESW ni? Okay, ESW ni ada, sebab aku tinggal pendalaman di Kinabatangan. Dan kalau kau mau tahu fun fact dia, salah satu makcik di Kinabatangan tu pakai produk engkau, no. Okay, pakai produk engkau. Dan yalah, tahulah makcik-makcik kan biasanya recommend, tanya-tanya, kau pakai produk apa? Adalah certain makcik-makcik ni yang masih tidak aware dengan produk Mercury and everything, betul? Pakai produk ini. Oh ya kah? Oh, tanya ini pakai apa? Pakai ini ESW. Jadi aku macam okay. Tapi dengar-dengar gitu je lah. Tapi tahu je kamu punya back 2 years before this kah? 2 tahun sebelum ni ataupun setahun, tahun 2023 brand korang terlalu boom dekat Malaysia. Sampai semua dekat Kinabatangan ada je yang jual nampak tahun 2020 tahun 2020 situ memang meletupkan ESW. Time tu memang selalulah nampak lepas-lepas kat FYP pasal ESW. Congratulations. Sebenarnya bangga juga nampak anak-anak Melayu yang boleh berjaya kan. Boleh? Pitandas ni. Untunglah Pitandas saling temankan. Dah aku saja. Seorang ke? Tak nak I temankan. Tangan dah okey ke? Tak lagi. Doakan terkurang. Sikit je lagi. Bengkak dah kurang. Tinggal sikit je lagi. Ya, besar sebelah. Aku rasa dia masih bengkak lagi ni kan. Cuma dia mau try untuk surut sudah. Jangan terjadi macam pengenalan film macam Butter Shine. Brand besar tetap nampak insyaAllah. Tapi satu benda baik yang aku risau sebenarnya. Yang aku risau adalah aku tamak. Faham? Aku takut tamak. Yalah, aku boleh je cakap begini yang aku cakap. Aku nak ambil brand ini, kalau tak berkualiti ndak ni kena cek. Tapi kita tak tahu babe, suatu hari nanti apabila manusia ni sekelip, aku beritahu jujur cakap, gara-gara duit orang boleh senang, gara-gara duit juga orang boleh tak nampak apa, gara-gara duit juga orang boleh jatuh. Okay, tapi aku syukur babe, aku bersyukur sebab aku dikelilingi dengan mak bapak yang sentiasa ingatkan aku banyak benda. Daus untuk filem Brunei nanti Daus akan melakonkan watak jahat slave queen di college Brunei. Oh ya ke, nak DM je, okay je. Bukan motivasi babe. Dia macam benda ni okay. Apa-apa benda yang berdasarkan pengalaman kita senang nak deliver dengan orang. Faham tak? Kalau benda tu kita lalui dan kita cakap dengan orang akan cepat faham sebab itu adalah pengalaman dan benda tu reality, bukan yang dibuat-buat gitu. Cukup je lah. Viewers aku pun semua jenis, kalau kamu perasan viewers aku ni diorang
Sempoi beb. Kamu lah sempoi, sangat sempoi. Apapun aku buat lah, korang ni tidak cepat tergiring tergiring dengan benda-benda yang negatif. Kadang-kadang yes betul aku cakap, jujur aku cakap, kadang-kadang dalam live ku ni aku kadang-kadang melebih-lebih juga. Betul. Aku nak boleh menyangkal benda tu. Aku memang kadang-kadang melebih-lebih, kadang-kadang ada percakapan ataupun perbuatan yang tidak sepatutnya dipertontonkan dalam live. Cuma korang still ambil benda tu untuk kamu still husnuzon apa semua untuk tidak komen negatif. Itu sebenarnya yang istimewanya kamu semua. Dan terima kasih banyak untuk itu. Oleh itu, bila kita kahwin? Jajah lah, bagi nama aku bawa. Dia tu minum diri kat dia. Aku tak dengar apa dia jangan begitu. Jangan lagi. Aus, ya. Ya, lah. Kenapa tu beb? Okey, saya tanganmu. Belum lagi beb. Doakan ya. Gerak dulu mas. Nanti masuk balik. Baik. Positivity kau kuat Daus. Ramai terinspirasi dengan cara kau berfikir. Terima kasih. Memang tangan aku marah. Memang tangan aku marah. Memang tangan aku marah. Dia tengok apa? Dia tengok. Tak no. Kalau perempuan tak boleh weh. Tengok mata dia. Memang dia macam gini. Arin manis, thank you. Aku sama Zuki. Sekarang dari dulu 15 berat. Zuki mama. Kau kenal? Ada konten Zuki. Oh Zuki. Otak. Terus apa kabar? Alhamdulillah sihat. Kampung baru. Aku suka dia punya kerabu Maggi weh. Sedap. Rasanya balance. Anda dekat mana sana? Ada di sana. Ramai orang. Siapa? Anas. Anas ada? Sekilas lawan. Adalah. Anas. Tapi ni cermin-cermin ni kan tepi tu. Anas laki kiri. Oh. Baik Daus, jaga diri, kesihatan ramai kesihatan ramai sayangkan Daus. Terima kasih banyak. Itulah benar-benar bersyukur. Daus makin kita. Semoga sehat. Adalah aku mau pergi tangga sekejap. Nak bercengkerama dengan Ada yang nak tanya? Itu sana. Ha? Di sana. Aku ibu kau banyak kadang. Jadi kau minta maaf kat aku, dengar. Dos baju. Dos baju. Betul? Dos baju. Influencer. Sebenarnya. Dah, aku bosan nak borak dengan orang pula. Dengan nanti kau ingat yang tu. Apa tu nama tu? Siapa? Ini. Cerai tu. Shazinas. Ben, go ada Miss Chinese. Ada? Ada. Mama. Mak. Chinese. Ya, oh, so. Macam mana nak borak dengan diorang? Tengoklah komen dia. Ha? Tengok komen. Abang Daus boleh tanya bang berapa umur Ams? Macam mana nak borak dengan diorang? Boleh. Okey. Aku je. Macam ni ke? Iya. Lepas tu? Weh, ajar. Ajar apa? Macam mana cakap? Nama. Intro. Aku tak tahu dah macam mana. Nama kau siapa? Oh. Ya. Abang ni siapa? Kau ni siapa? Manager. Yes. Bercakap je ke band. Okey. Band. Lepas tu
Intro apa? Daus, cepatlah Daus. Aku takut ni. Daus. Dia left pandai lurus. Apa? Dia tanya mau buat apa lagi. Dia cakap. Itu nama dia si Ben. Astaga. Oh, kau nak tahu macam apa? Aku tak tahu nak cakap. Kan intro. Aku tak tahu. Ketawa orang. Suka masalahnya kan? Suka dengan masalahnya. Bukan hantu. Berapa umur Am? Dia aja. Macam mana korang ada confident lah bercakap dengan dia orang? Aku tak boleh tu. So, korang bukan depan-depan kita no. Cakap kau bayangkan, kita tengah duduk sini ada 700 orang depan kau tengok kau begini. Tapi masalah, Malu. aku tak boleh tu. Aku tengok dia orang kan. Dia orang Sama Am dulu macam cakap. pasal aku jadi macam takut. Macam, apa benda ni? Dia orang nak buat apa kan? tak boleh nak buat apa. Sebab macam ramai sangat kan tengok. Aku tak tahu. Macam aku berak. Macam kau nak tahu kat table je lah kau. Berani. Oh ya? Dia tak ada pasal malu dalam live lah. Terima kasih. Tengok konten Asus. Siapa orang belakang? Yang ni dia sebenarnya tengah rehat. Cuma tadi dia dah penat kan. So dia lepak-lepak lah kat belakang tu. Lepas tu dia ambil air kan. Cuma dia sekarang ni kan time-time macam ni kan orang dah mula reda kan. So dia lepak-lepak lah. Rasanya kat sejam kot dia lepak kat belakang tu. Dia pada bersatu. Daripada pukul 1 dia kan. Dia lepak kat belakang kan. Dia dengar YouTube. Tak. Terus kat mana tu? Wan Suraya. Tangan saya ni cedera time main bola dekat Brunei. Tapi okey je. Tinggal tunggu polis punya insyaAllah. Masalah aku buat macam kau. Kau kedai kopi. Kau tak ada supply. Mana kau dapat kita berhenti. Aku dah mati kau tu. Am tak jawab pun. Jawab apa tu? Apa yang tanya tadi? Apa yang ditanya? Get well soon. Terima kasih. Cepat sembuh dah. Amin. Dia tak mengantuk tapi dah kenyang. Umur Mikey. Am 20-an. Bukan 20-an lah. Halo. Pasal orang tanya umur aku pula ni. 2,5 dah 2,5. Kau ni masih lagi kau cek-cek. Lamanya kat situ. Mudah dari Daus kan? Dari Daus. Dari sini kenapa mau Maria? Itu bila dah? 19 ni. Tak nak. Masuk. 27. Apa? Kau berapa ni? Bulan 2. Tanggal 12 bulan 2. Semua ayah aku 15 ni. Ha? Ayah aku 15 ni. Oh. Aku birthday aku tanggal 12 bulan 2. Lepas tu esok dia, lusa dia Valentine. Jadi girlfriend aku kena bagi 2 hadiah. Kan tak adalah girlfriend. Lama aku nak girlfriend no. Girlfriend tu tahun 2019. Dah nak reveal umur am. Oh iya tadi ada pause lah. Okey umur dia 24. Sebab tu bawa Daus. Cakap sabar. Benda aku cakap sahabat tadi bah.
Dia bukan semua ada banyak. Semestinya ada bah. Iya. Itu saya heran. Bah tuh di perkataan-perkataan tertentu aja. Ya. Yang kenapa bah kok begini nih? Ya. Kenapa bah? Ya. Ya. Iya bah, nanti bah. Ya ada. Yang jam sini bah. Sini bah. Sini ada apa? Iya. Kau mau kuam Dan bah tuh tidak semestinya di belakang. Di belakang ayah. tidak semua ada. Kamu kan macam sini bah kau makan sini kau makan bah. Macam yang Sini ada makan bah. tinggal di mana kau bah? Dia tak semua ada Coca-Cola. Ya, depan sudah. Ya dok, apa dok? Ya dok. Ya dok. Semua nanju. Dulu kan temaku masuk AI, aku cakap aku nak mau hilangkan aku punya sabahan. Sekalian melama. Masalah kalau aku cap sabar, aku cap laju. Kadang-kadang ada beberapa Tapi dok tidak paham. tapi orang tak faham. Dia terpaksa lah kita cakap semenanju, mulai belajar. Nanti kalau sebut pukul cap Yusuf kan, mesti orang heran. Cap apa? Sering-sering tahu. Sering-sering tahu. Coba kau bayangkan dia bilang, sering-sering kau bah. Sering kau kata sering. Tepi-tepi. Limpas tahu limpas. Pas aku cakap itu. Cakap limpas apa? Limpas ya? Limpas tu apa? Lalu. Lalu. Yes. Lalu. Macam nak bergaduh kan? Ini nama kan? Sisir tau, sisir. Sisir ni sikat. Sisir kan? Sikat. Sisi ikan. Buaya darat hunter SFM. Sakit. Kurang Sabah manuk ayam juga kan? Manuk tu dia bisa Filipin. Tapi Filipin Bugis pun panggil manuk. Bugis pun manuk. Mana tu apa? Ayam. Kalau Waina kau tahu Waina? Wina, selain juga kau boh. Waina lain Jok kau sini dengar. Waina. Waina tu dia macam asal do. Kita kan asal do kau macam ni. Waina kenapa kau begini ni? Macam sikatan sangat kan. Kurang tanganmu. Dah kurang. Kalau kamu di sini ayam apa? Ayam mah. Ayam. Kalau kamu di Sabah chicken. Dia adalah ayam laba juga. Astaga. Tapi Sarawak manok kan. Manuk. Tapi kurang apa dia yang tu? Kurang. Kurap apa? Kurap lah kau. Sama kurang. Kan? Kurang kan? Dah lah kalau di Sabah badas. Berbadas pokoknya. Guna berbadas dua bijinya. Begitulah. Dalam sampai di biji kan. Kalau aku Kalau sampai di biji dah bersih. di biji 1M follower insyaAllah. Yang belum follow lah. Kot-kot sampai bawah lepak dengan Amut. Amun tu apa? Amun tu apa? Tak itu yang main panggil dia. Oh, Amun. Itu nama dia Am. Oh, ya. Amut. Imut. Tapi nama panjang tak ada kisah sendiri. Jangan nanti yang satu ayat tu. Lekuk kola sikit. Nama apa tu kola? Ba. Jangan salah sebut dia. Jangan satu bejak Am. Coba cakap. Okey bah kamu orang. Okey bah kamu orang. Ada selagi sikit. Sikit lagi Am ni. Sudah boleh bilang Sabah. Amut Habibi Amut. Tanda kat mana? Sana tu yang ada macam Fendi punya tu cermin. Cermin Fendi. Tengok lelaki ni. Laki ni mana lagi tu? Jarang kan lelaki kiri. Biasanya lelaki kanan. Kalau Daus coba touch up. Sentuh dia ni. Kurusnya. Tangan kami sama beb. Sama je. Sama tangan kami. Iya bang. Sama tangan kami. Kami banyak persamaan beb. Tapi hari ni tidak pakai lah. Jam kami sama seekor hari tu. Ni coba tengok yang ni. Yang ni mesti kamu tahu kan yang Ilyas pakai punya gelang tu. Ni pun sama. Cuma tak sama lah. Bi, thank you Bi.
Amut tu kalau sama wangi. Oh ya kah? Oh mungkin itu bahasa ni, bahasa dusun. Berat sama ke? Beratmu berapa? Murah ringannya. Aku 50-52 gitu. Good night babe. Amin. Thank you dek Nen. Oh tak pada lah ada kerja. Tapi kalau sabar kalau bilang tu kan dia kan. Hah? Kalau bilang tu macam mana? Bilang tu cakap. Ya, bilang Sabar gini bahasa tu kan. Bilang. kalau siapa kalau bilang apa dia bilang tuh? Yang pernah bilang tu. Bilang mama Ya, bilang mama kan kau di sana. Tiba. Tanganmu bang Daus. Belum lagi. Doakannya. Dia macam tak sudah terlampau ni. Bengkak. Berasa panas. Berasa iya, pernah sebab kalau kau simpan ni kau nampak 25. Kita itu tipis dah. ya betul sudah oke lah. Aku ini tak terima daripada Mekah ni. Nama penuh Ammar ke? Tak, nama dia nama penuh kau apa? Oh, tak boleh sebut. Nama dia macam ni, mukadimah kamus Arab. Nama kalau pagi ni Kalau ada kalau dia. Assalamualaikum Daus, bolehkah aku mau Daus yang dulu sebab Daus sekarang sombong. Hah? Sombong? Oh ya kak, hai. Hai. Kau mau aku dulu macam mana no? Macam mana dulu Daus dulu? AI lah bodoh. Siapa tu? Sebut ni mantap. Bisa itu tebal. Bisa janggut. Tapi budak ni macam masih muda kan? 20 lebih kan. Rambutnya tebal tu. Jadi introvert dia. Ha? Jadi introvert dia pernah. Introvert. Macam mana nak bercakap dengan diorang ni? Waalaikumsalam. Try. Mama. Macam tu. Coba try. Try. Gini try ya. Wih, Okay, hari pertama belajar live. wih, takut man. Tak, kau baca chat komen. Kau baca chat komen. Ha? Kau baca chat Baca komen. komen kau balas apa orang cakap. Dia bagi tahu. Kita juga menyanyi dah ni. Ya. Baca chat komen. Hai Ben, jawab dah tu semua. Hai juga nama. Hai Ben. Lepas tu Hai juga nama. kau jangan buat aku malu dah. Aku segan ni. Hai, hello. Tak menggigit juga ni. Kau macam mana lah kalau kau dengan perempuan ni? Takut. Baca saja. Kalau dia nak begini, sorry aja. Aku tak tahu nak cakap apa. Dia Tak, minta izin dulu. Ya, boleh Bagi kah? salam. Boleh kah? Oh, boleh kita ya. belajar cakap Ben. Dah bagi salam dulu. Kau Assalamualaikum. buka sikit pun. Abang umur berapa? Jangan takut kami bukan hantu. Telengongnya. Aku tak tahu macam mana nak balas balik. Diorang cakap macam korang. Macam mana? Cakap jawab apa? Sihat ke? Ya, sihat. Sudah kahwin ya? Sudah kahwin kah? Belum. Belum. Salam subuh. Belum lagi subuh, dik. Baru 2.30. Gitu je. Oh, macam tu je. Oh, macam tu. Okey. Balas je apa-apa. Maca. Apa lagu tu? Maca kopi-kopi maca. Dan juga kami manager bar band. Apa tu? Apa tu? Dan juga kami mengejar bar band. Bukan dek 30 anda di cam Allahu Akbar. Apa benda aku cakap ni? Aku tak boleh doh. Aku takut. Balas saja. Tambah si Bilang umur berapa dah? bilang umur Daus. Bilang umur Daus ah. Hai Ben. Lucu banget. Makan ibu terang. Jom makan kupurung bak. Kupurung tu apa? Burung tu macam ambuyat. Ambuyat. Oh yang geli-geli geli pula. Apa? Kanji tu. Oh kanji yang warna putih. Hai salam dari Brunei. Menggigil kakak awak menggigil. Ben cak belanja dorang Ben. Hah? Belanja dorang. Baik ke? Oh dah. Apa yang geli? Tak apa macam tadi yang apa ambuyat. Ben kau putih lah Ben. Putih Ben.
Janganlah. Pakai mercury. Mana ada pakai mercury gila? Kau putih pula kau. Oh, tak. Sebenarnya genetik kot. Jadi Genetik kalau kau baru semalam, di mana-mana memang gini lah dia. Dia rasa gini, pasal pendek, nampak biji-biji sikit. Timbul-timbul. Cakap tunjuk lagi seorang band. Makin kiri sikit. Baik, telengongnya apa kau biar. Saya dah penat dah sebenarnya jaga Daus ni. Saya Termiring sikit. Saya sebenarnya penat dah jaga dia ni. Bukan kadang-kadang dengan perangai dia kan. Kadang kalau dia buat lawak, saya pun nak gelak pun fikir 2-3 kali apa. Dia nak cakap, Wai Najo. Wai Najo. Cakap Wai Najo. Tunjuk yang suara perempuan band bukan dah tak boleh. Tak boleh. Muka band macam Pablo di filem. Salah. Apa Pablo? Oh, Abang Pablo. Tapi Abang Pablo tu rasa dia macam daging kurus kot. Cakap Bahapi. Mana Daus? Ni Abang Daus? Oh. Assalamualaikum. Salam. Ini Abang Daus. Mana tu? Soleha. Soleha. Wan Suraya. Wan Suraya. Putih Wali Soleha tempat. Tak boleh aku gabra tu. Aku tak boleh kau tengok. Nak kata orang tengok aku. Macam perempuan. Macam perempuan. Kau balas. Aku takut tu. Kencing dia. Aku takut tu cakap dengan diorang ni. Kau dah kenapa bang? Tak sebab kalau korang tak sebab Daus. Tak, tengok orang tidak. Aku dah cakap ni. Sabar. Kalau sepatu lain macam dia tu. Tak sebab Kata orang. jelingan Daus. Abang Daus memang dia suka menjeling buat. Kami sporting, kami nak makan orang juga bang. Tak, sebenarnya Abang Daus ni saya bila tiap kali dia live, saya tengok je. Saya tak masuk, saya takut. Sebab saya tak reti nak bercakap dengan korang. Korang nak, kalau korang bayangkan kalau 600 orang dekat sini, ada yang dekat dalam ni, saya dah takut dah sebenarnya. Slow, jangan gelabak. Tapi menggigil lah, menggigil. Teruskan, ke dalam. Kenapa takut? Sebab jangan siap-siap. Takut. Kenapa band Cina ke? Ada anxiety? Saya tak ada anxiety sebab saya macam kalau orang ramai-ramai macam ni kan, bila tengok saya rasa macam saya rasa macam je. Saya rasa macam ni. Merah ada telinga tu. Betul. Aku tengok daun Macam buras. Tiga kami dari sini makan kau bang. Tak. Okey lah, 600 lebih je. Betul. Berdaus. Terima kasih. Saya bukan orang Cina bang. Jaga bar ni, jangan takut. Tangan Daus sudah okey ke? Tangan Abang Daus actually dulu dia pakai ando. Tahu tak ando kan? Lepas tu tak tahulah, mungkin sebab dia nak bergerak kan. Dia nak bergerak. So macam terbatas. So jadi dia ambil inisiatif. Dia kata cakap boleh ni kan. So dia orang lepas dia tak pakai ando. Sebab dia nak memudahkan perkara. Kau janganlah gelak aku. Tak ada orang tanya tu sebab tak tahu nak cakap apa. Tak ada pun. Tengok dia, bang bawa aus balik. Bukan tak nak bawa, masalahnya saya daripada tadi nak balik, tapi dia nak lepak kat sini. Dia dah pergi kawan-kawan kan. Dia baru nak kata bang belum lagi warga. Dia kalau dah view-nya tinggi-tinggi tu, saya duduk kat belakang. Dah pergi. Bang, tangan Daus patah ke? Sampai patah, cuma macam dia ada bengkak-bengkak lah. Cuma dalam proses nak sihat. Dalam proses nak sihat. Cuma dia tak boleh nak buat kerja yang berat-berat lah. Macam angkat ke apa ke berat-berat, dia tak boleh. Asal KL ke? Ya. Tidak menggigit, tidak mukul juga ni, membubut. Apa? Membubut. Bubut tu ni kena kejar. Kena kejar. Oh, Daus senang jaga tak? Saya nak beli. Apa? Daus senang jaga tak nak membeli? Ada orang tak beli ke? Macam dia sebut perempuan teman wanita ke bukan? Kawan. Daus basically lah kan, secara jujurnya Daus ni paling senang nak jaga.
Paling senang nak jaga. Dia kalau lempar je kat tepi, dia tahu hidup. Dia pandai jalan seorang-seorang. Berdikari. Dia pandai berdikari. Ben umur berapa? Teka. Cuba teka. Bang, ya, cutie pineapple. Mana Daus ni? Abang Daus ada ni kat sebelah ni. Dia tengah berehat. Cak. Ya. Itulah aku cakap. 45 dia kata. 45 salah. Bukan 45. Dia tanya, dia orang cakap kat aku umur aku 45. Sebaik Daus ke? Tak, saya atas daripada Daus. 25 tak, atas 25. 32. Salah, bukan 32. Daus and chat karaoke promo. Okay. Oh, sorry. Umar Badar 27 tapi dia paling kecil. Dia imut 29. Kenapa dia ramai? 29, 30, 35, 29. Boleh ke bagi tahu umur kita berapa dalam ni? Boleh ke bagi tahu umur kita berapa dalam? Umur? Umur kau berapa? 29. 29. Bagi tahu lah. 29. Umur saya 29. Kenapa view Abang Daus baru buka simen je? Rasanya Abang Daus rasa sebab sekarang ni ramai yang dah tidur kan. Lagi-lagi besok kerja. Muda lagi, saya muda lagi. Abang Daus tak pakai simen rasa. Awal dulu dia pakai simen ke? Mana ada simen? Tak ada pakai? Dia tak pakai simen. Daripada Brunei tu, Pandai pun baca komen bilang takut. Sabah tak ada berapa perawatan dia. Menahan sakit je lah. Kenapa tidak simen? Sebab hari tu kalau simen dekat Muda lagi. Saya muda lagi. Jadi terpaksa esok dia terus balik KL. Saya esok terus balik Sabah. Oh, Sahabat tu kalau tidak bisa sini. patah tangan kena simen. Banyaklah orang-orang cakap kalau Dia suspek patah sebenarnya, tapi Daus dia ambil inisiatif untuk mengurut kampung. Dia nak cuba dulu urut kampung. Makin okey dah tu, tak gugut dah baca komen. Itulah sebab korang mungkin korang laju kot. So saya pun dia tak terus sangat dah. Mungkin sebab korang laju. So pun nak tengok Daus. Seremah sangat. Patah kan, urut kampung tak patah. Ada kadang-kadang ada urut kampung yang patah. Ada urut kampung yang patah. Aku tak tahulah. Laju sangat dia orang. ya, hai korang. Urut kampung tak patah kan? Ya, dah ada urut kampung. Tapi dia tak pernah minta dia aku. Okay, cuba kita try invite random Itu siapa yang ada feedback lah. Aku tengok. Siapa yang ada yang ada yang ada feedback attitude. Tapi Lalat. ada yang lelaki. Ya. Apa aku buat di situ sebenarnya dengan dia? Itu pun ke airport. Tak masuk. Oh, faham. Siapa lah kita nak invite Random je lah ya. Siapa ya? Dia datang balik. Lepas tu lepas. Depan dia belakang dia macam sedat. Kesian dia. Random je. Masa yang random tak ada yang nak weh. Amy, jam berapa kita balik ni? Jam 2.50 lah. Ujung-ujung 3.30. Ada awet Salam, Vince. Hello? Tak dengar suaramu. Suara tak dengar. Dengar tapi pelan sangat. Kau pakai filter ni. Wah, cantik kita kena pakai filter ni. Tak dengar lah suara dia.
Hihihi. Apa kabar Rosiat? Yesus. Siapa lagi ada dalam live punya? Memang balik ni memang minum Gatox. Banyak aku makan hari ni sembarangan, banyak macam-macam makan. Makan besar, makan kecil. Luna, sore tu jam berapa dah? Entah. Belum 4 jam pun. Daniel. Tak, sebenarnya aku tak tahu. Esok ada shoot betul? Oh iyalah weh, kita ada shoot pukul 4. Lagi shoot depan KLCC pagi. Dengan siapa? Dengan shoot mana? Oh pagi ya. Kau bangun ya, awas kau tirawal lah bang. Tirawal lah. Mana nak kau main laptop apa semua. Jam berapa kau baru masuk? Jam 5 ke jam 4? Jam 4. Jam 3 masuk dah. Aku perasan tu sih. Jam 4 masuk. Pas dia tidur kan, kadang-kadang lurus begini, pas bantal ke atas. Dia penuh. Jadi aku berdekat-dekat. Sebab aku suka panas-panas bahkan aircon. Pas dia gini, pas dia gini. Ini lagi aku pas tu, okay, aku jauh-jauh lagi sikit main telefon. Tak sakit kan ni, jadi aku main telefon. Pada pusing gini, oh sedap ni belakang ni. Pusing gini bisa rapat-rapat belakang, jadi panas. Pas dia lagi begini. Ujung-ujung keluar. Esok apa mana? Nabil kat ada? Azhar, korang aku rasa kita kena live lah. Kita balik. Jom. Semua dah bayar kan? By the way, korang semua dah bayar tau. Kau bagi masuk dah ni. Dapat kawan tu. Saya minta 2 cucu. Pakai so tangan no. Korang aku in live lah ya. Baik korang. Bye semua. Selamat tidur dan selamat gadang. Terima kasih sebab selalu ada untuk aku. Semoga murah rezeki dan selalu jaga diri, jaga kesehatannya. Janji. Okay. Doakan masing-masingnya. Doakan aku sihat-sihat ya, boleh? Kirim salam sama bapak kamu. Okay. Bye semua. Assalamualaikum. Love you guys semua. Terima kasih banyak untuk segala-galanya. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Love you too. Love you guys.